upaya boikot yang berkesan daripada para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Antara usaha para sahabat dalam menegakkan Islam antaranya adalah cara boikot ekonomi. Ada seorang sahabat yang bernama Sumamah bin Usal. Ketika mana selepas memeluk Islam, beliau telah pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Di sana beliau telah mengisytiharkan bahawasanya beliau pada waktu itu telah menjadi pengikut baginda Nabi SAW. Dan beliau telah cuba dibelasah oleh penduduk Mekah, tetapi dihalang oleh pembesar kota Mekah. Dan beliau telah mengisytiharkan bahawasanya beliau adalah raja kepada Bani Hanifah daripada Yamamah, berjanji dan bersumpah akan menyekat ataupun memboikot segala gandum ataupun makanan keperluan daripada Yamamah untuk dihantar ke Mekah. Dan sumpah beliau itu telah beliau laksanakan dengan benar. Sehingga kan kaum Quraisy di Mekah menerima tekanan yang hebat disebabkan kekurangan bekalan makanan, terutamanya makanan asasi iaitu gandum. Kaum Quraisy telah menghantar surat kepada Sumamah bin Usal untuk melepaskan pemboikotan tersebut. Dan Sumamah bin Usal memberi syarat sekiranya beliau menerima arahan baginda Nabi SAW untuk meleraikan boikot ini, beliau akan laksanakan. Akhir sekali Quraisy terpaksa menghantar surat kepada baginda Nabi SAW di Madinah untuk memohon kebaikan hati baginda, membenarkan Sumamah bin Usal meleraikan aktiviti boikotnya terhadap kaum Quraisy. Dan akhirnya baginda Nabi SAW memberi arahan kepada Sumamah bin Usal untuk meleraikan boikot tersebut, dan pembekalan gandum ke Quraisy telah disambung kembali. Itulah salah satu usaha yang dilaksanakan oleh para sahabat dalam menegakkan Islam dan juga melemahkan musuhnya. Sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.